Assalamualaikum. Nama saya Rijaluddin bin Malik. Pada tarikh 29 hari bulan ni genap umur saya 60 tahun. Tempat lahir saya di Kampung Senading dan lahir pun di Kampung Senading. Dan anak jati Negeri Sembilan. Saya dibesarkan di Kuala Pilah. Pada tahun 89 saya dah bekerja di Majlis Bandaran Kuala Pilah sebagai Ketua Penolong Ikan dan Parking selama setahun. Dan pendidikan awal saya di SK Senading dari tahun 73 hingga 78 dan berpindah di SMK Sabah hinggalah habis penempatan pengajian saya di sekolah SMK Sabah. Lepas tu dapat pekerjaan di bawah Kementerian Pelajaran bermula dari 16 bulan 10 90 sampailah saya berpencen di Kementerian Pelajaran. Genaplah umur saya 60 pada 29 hari bulan 7 2026. Mula-mula saya bekerja di SK Pasu 3 berdata pada 16 bulan 10 tahun 90 dan berpindah pada 1995 saya berpindah ke TKS Kuala Pilah. Lepas 2024 saya ditawarkan bekerja sebagai pemandu di PPD Jempol dan Jelebu selama 22 tahun lebih. Sampailah saya berpencen berumur 60 tahun ni dan kekallah saya di PPD. Saya berkhidmat di PPD lebih kurang 16 orang ketua K PPD saya. Dari Tuan Haji Bahrin sampailah Tuan Haji Murad bin Nordin ini. Latar belakang saya, adik-beradik saya seramai 10 orang. Saya anak ke-6. Saya ni memanglah, saya mula-mula dah dapat pekerjaan di Angkatan Tentera. Tapi ayah saya tentera, dia cakap tak payahlah pergi tentera. Siapa nak jaga saya, dia cakap. Lepas tu saya dapatlah pekerjaan di apa yang saya cakap mula-mula di Majlis Daerah Kuala Pilah. Tapi kerjaan saya sambilannya. Bos saya masa tu Tuan Haji Hashim, dia cakap tak apa nak pindah, susah dapat kerja. Sebenarnya saya dah dapat kerja di kementerian sebagai pekerja rendah awam masa tu. Dan saya berkahwin pada 10 bulan 12 tahun 96 dan dikurniakan 8 orang anak, 4 lelaki 4 perempuan. Harapan saya dan pesanan saya kepada anak-anak, buatlah kerja rajin. Kata-kata semangat saya yang saya cakap pada pesan kawan-kawan, ikutlah waktu bekerja. Cakap pukul 8, 7.50 tu kalau boleh kita dah sampai dah kalau ambil di rumah 7.50 tu saya dah ambil lah. Bekerja ikut waktu. Biar kita dah awal, balik lewat, saya cakap. Saya pesan dengan kawan-kawan sekarang ni, dengan saya panggil kuih lah. Kuih Zaimah. Waktu bekerja ni tak apa, saya cakap. Saya cakap dengan dia, biar lebih kita bekerja. Jangan ikut benar waktu tu, saya cakap. Biar datang awal, biar balik lewat, saya cakap dengan kawan-kawan. Harap dapatlah kawan-kawan ikut apa tu waktu bekerja tu dengan waktu yang biar cepat datang, biar lambat balik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Fajar terbit membawa cerita. Hari ini hari yang berbeza. Langkah kaki yang sekian lama kini tiba di garis jaya. Setiap bakti, setiap titis keringat menjadi coretan perwira hebat. Tiada paksaan, penuh amanah. Kini masanya menuai tuai indah. Selamat bersama sahabat sejati, jasa dan budi melekat hati. Satu persaudaraan bukan pengakhiran, tetapi permulaan lembaran masa depan. Senyumlah melangkah dengan bangga.
kongsikan jenaka menjadi memori indah belaka. Walau rupa tidak lagi bersua, ikatan ukhuwah kekal selamanya. Lepaskan penat, nikmati masa bersama keluarga, hidup sentosa. Tiba masanya untuk diri sendiri, mengejar mimpi yang tersimpan di hati. Selamat bersama sahabat sejati, jasa dan budi mekar di hati. Satu persaudaraan bukan pengakhiran, tetapi permulaan lembaran masa depan. Senyumlah, melangkah dengan bangga. Doa kami sentiasa bersama. Terima kasih atas segala-galanya. Langkahmu gagah, jasamu abadi. Selamat bersara, sahabat sejati. Ya, okey bang. Fine! 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 You tunggu. I'll be back. Apa dia? I'll be back. Habis bang. Ciao! Bang, sekali lagi bang. Kata dia. I'll be back. Aku lempar kau kang. Cepat! Siapa nak bawa kereta ni? Baik, Datuk. Kau ni punya pasal. Dia kata I'll be back. Kalau dia back sini. Kau ungkit eh? Kau ungkit! Ungkit! Tak, saya tak pernah dengar I'll be back. Abang ambil kat mana? Terminator, setan.